ibu saya, almari keluarga saya ambil baju lama-lama. Lepas tu saya buat sale kat depan rumah, jual benda-benda second hand. Saya fotokopi, saya tulis, fotokopi pergi office ibu saya. Saya pergi semua, saya ada driver, so saya cakap driver saya, kamu pergi semua rumah dekat sini hantar flyer ni. So ada lah orang datang. Sekarang boleh kecil daripada pemasaran. Itu pemasaran tu. Saya 16 tahun tau. 16 tahun duit saya bagi saya dengan bisnes yang saya dapat. Lepas tu saya call dekat tok saya nak pergi cuti, saya tambah semua dulu. Kiranya otak Natasha ni memang tahu tak mana nak cari duit. Keluarga saya ada ladang teh. Okey. So saya tinggal di KL, mereka di Sabah. Lepas tu saya gunalah siapa-siapa yang saya kenal, kawan-kawan. Lepas tu saya ingat lagi saya Google buyers untuk teh. Pertama buyer untuk teh adalah Giant sebenarnya tau. Lepas tu dia berajar saya, sebab saya rasa dia dapat kesungguhan saya walaupun saya muda. Dia ajar saya, kali kalau you nak jual, you buat macam ni, you buat macam ni, macam ni. Kan dapat ilmu lagi daripada orang. Saya macam okay. Tapi untuk saya yang paling muda yang saya pernah achieve ialah saya, dalam hati saya dah memang nak set target sebelum 30 tahun saya nak buat something yang substantial, something yang besar. Macam mana kita value diri kita, macam itulah orang akan value diri kita. Kalau kita value kita lemah, orang pun tak nak lah. Orang pun tak nak, dengan orang akan buat mana yang kita ni lemah dengan semua tu. Ideanya timbul bila saya dengan partner saya, Tengku Kaisha, duduk berbincang. Kita nak buat sesuatu yang relate dengan kita sebagai wanita, bukan saja sebagai wanita tapi sebagai wanita Muslim. Kalau international brands banyak buat halal ni, kenapa kita tak buat Malaysian perbuatan Malaysia? Lepas tu dalam in between tu, kalau nak solat ke apa, so kita macam kenapa kita tak buat benda yang memudahkan kita. So kita ingat, okay, kita buatlah halal makeup. Bukan benda yang baru, tapi benda yang di-presented dengan cara yang moden dan baru. So dia sebenarnya nak dapat halal ni lagi susah nak dapat sertifikasi halal ni lagi susah daripada makeup biasa tau. Jadi tinggi lah kualiti tu harus betul. Baru betul-betul kalau macam halal memang betul-betul bersih, betul-betul produk yang digunakan itu memang tak ada apa-apa elemen-elemen yang tak betul. Produk biasa lagi saya dapat certification daripada halal sebenarnya. Dia macam semua nak kat dia kan. Kalau you dah dapat macam top 10 tu, you dah macam you made it lah in the makeup world. You dah lulus lah, lulus ujian. Alhamdulillah. So kita kena continue dengan marketing untuk make sure produk tu berjalan. And then orang masih kenal lah. So berjalan dengan lancar. So kita tidak release apa-apa sebab komitmen untuk Sephora tu dah cukup besar untuk beberapa tahun untuk continue, you know. Tapi kena pandai strategize lah. Tapi itu saya betul-betul percaya. Saya rasa sekarang apa pun kita nak buat, restoran ke apa pun bisnes, pemasaran nombor satu. Organik, bila dikatakan organik, maksudnya apa? Macam daripada segi penanaman organik, dari segi factory process dia kita tak pakai apa-apa chemical. So 100% organik. Sampai siap, maksudnya sampai siap dalam ini. So factory kita juga di approve HACCP tau. HACCP maksudnya sebagai seorang factory untuk dapat sertifikasi itu anda harus melalui proses piawaian lah. Maksudnya kena ada satu piawaian untuk mendapat sertifikat ni lah. Because kita juga ekspor kepada Singapura, kepada Korea, kepada Japan. Macam saya cakap tadi, Balong Tea ni bukan saja ladang teh, kita ada macam-macam benda dengan eco-resort. So kita ada dalam 400-500 staff dekat situ. Tu kita punya most famous product kat sini adalah mula-mula adalah macam-macam cleanser kita. So stick ni dalam kita dah jual dalam 30,000 satu kali. 30,000 satu kali. Correct. Masa membuat foundation ni, adakah memikirkan untuk wanita kulit Malaysia? Ataupun itu adalah sangat penting tau sebenarnya. Bila kita buat foundation ni, kita kena faham culture dekat Malaysia. Macam ini adalah dibuat di Malaysia, betul? Semua dibuat di Malaysia. Dan juga halal. Ya. Adakah itu sesuatu yang sangat ditekankan masa nak buat produk ni? Satu benda saya rasa yang semua orang perlu tahu adalah bila kita nak dapat halal certification untuk halal brand, dia punya proses sangat susah dan juga dia sangat Islam ni sebenarnya sangat mementingkan kebersihan. Betul. Kalau tidak, tidak akan dapat the approval tau. So saya selalu taruh macam okay, kalau saya sampai office pukul 10 apa pun tak aman, tapi lepas tu okay, 1 jam ni, 1 jam this business, 1 jam this company, 1 jam that company, 1 jam that company, lepas tu habis okay, bye bye. Because kalau kita tak set time juga, kita kan macam kabut tau. Betul. Ni tiba-tiba kita lupa. So macam saya nak ada
extra masa bila kita duduk just fikir, okay, then baru ideas tu akan datang. Push me to the limit lah, betul cakap tu. Tengok kebolehan saya, kebolehan yang paling maksimum maksudnya. betul. Alhamdulillah saya datang daripada keluarga yang alhamdulillah cukup apa yang mereka nak bagi saya. Tapi saya dah start bekerja daripada umur saya 21 tahun tau. Saya belajar dengan bekerja, sebab sebagai wanita pun kita kena Tahu jaga diri kita, tahu ada kejayaan sendiri. Sebab itu yang membentuk karakter kita juga, you know. Kita selesai ceritakan pasal Valentine Cinta Suci. Sekarang nak tahu juga macam mana kehidupan Natasha dekat rumah. Hello, selamat datang ke rumah saya. Cantiknya Natasha. Terima kasih. Sila masuk. Jom kita masuk rumah Natasha. Okay, ayah saya sebenarnya adalah seorang yang daripada Lebanon. Jadi dalam rumah ni you tengok ada macam inspirasi Arab sikit, Mediterranean sikit. Saya suka barang antik, barang-barang rumah, hantar accessory atau apa-apa semua antik saya suka. Kita akan bangun pagi, sarapan, minum kopi, lepas tu check email dalam telefon, lepas tu reply semua messages dalam dalam 1 jam lah saya akan kerja lah. kerja pagi. Sama KLCC. So kalau tak jogging tu saya rasa rugi lah saya tinggal dekat sini tapi tak buat apa-apa kan. Kedua-duanya saya juga suka menjemput kawan-kawan dekat rumah, makan, living. Kalau Melayu tu susah sikit lah. Melayu dia banyak ni lah bahan kan. Saya rasa failure rate yang tu lagi tinggi lah. Kadang-kadang untuk masakan Melayu lagi tinggi daripada makanan orang putih. Sikit apa dia detail sangat kan Melayu punya makanan ni. Banyak bahan. Kalau saya ni semua yang menggalakkan untuk kita semua beli kari, you know. So saya rasa saya pun dah biasa lah. Tapi sunyi tu tetap sunyi lah. Tapi macam saya cakap, alhamdulillah saya ada Keluarga dekat, you know, saya ada kawan-kawan, saya dekat. Lepas tu abang saya pun selalu juga datang KL. Kita nak tahu apa hobi Natasha? No.